Betul ke Adam Copeland ataupun Edge akan menjadi opponent last match John Cena di Saturday Night Main Event? By the way, mana-mana yang nak beli baju John Cena yang aku pakai ni, kain jersey boleh dapatkan dekat beg kuning bawah ni. Harga tengah promo, dapatkan segera. So, rumours ni tercetus beberapa minggu yang lepas, yang di mana di SmackDown time tu si Sami Zayn ni nak open challenge untuk US title dengan John Cena. Lepas tu John Cena pun accept. Dekat dalam match ni macam-macam lah si John Cena ni mengeluarkan signature move wrestler-wrestler yang sebelum-sebelum ni. Macam ankle lock si Kurt Angle, lepas tu GTS si CM Punk, and then yang paling best spear daripada Adam Copeland ataupun Edge. Ni dia buat dekat Sami Zayn lah. So mula-mula aku ingatkan okey lah, John Cena nak spam signature wrestler-wrestler yang lain. Benda ni pun dia pernah buat masa dia lawan dengan si Logan Paul hari tu. Itu pun dia spam kau-kau punya signature move orang lain. Macam dia buat si AJ Styles punya signature move. Selepas itu tak lama kemudian 20 September hari tu, Adam Copeland ataupun Edge dekat AEW All Out, dia telah buat signature move si John Cena ini. Dia buat 5 knuckle shuffle, lepas tu buat AA. Time tu pula tengah sama pula dia punya masa dengan WrestlePalooza. Lepas tu sebab tu aku tengah layan WrestlePalooza, aku tak layan sangat AEW. Lepas tu ramai yang komen masa aku buat watch along tu, dia kata, "Bang, Edge buat signature move si John Cena ni, habis settle WrestlePalooza aku pun layan." Aku cakap, wah gila lah. So di sinilah mulanya ura-ura yang di mana Adam Copeland nak menyahut cabaran, bukanlah nak menyahut cabaran, nak ada rumours yang dia akan bertemu dengan John Cena dekat last match retirement match Cena di Saturday Night Main Event. Rumours ini dikuatkan lagi dengan satu segmen di backstage AEW ni, Adam Copeland dengan si Christian Cage, yang di mana si Edge ni ataupun Adam Copeland bagi tahu yang dia tak akan datang kembali. I don't know, dia kata aku tak tahu dia akan datang balik ke tak. So benda tu akan menjadi tanda tanya sebab kontrak Edge ini ataupun Adam Copeland ini berakhir bulan 10 ni tak silap aku dekat AEW. So macam ada rumours yang dia nak kembali ke WWE, tapi dia pun dah tua kan, takkanlah nak hanya kalau sekadar dia nak datang untuk tunjuk muka and then lawan last match Cena settle, okey lah. Kalau dia sign new contract dengan AEW pun, kalau AEW baik hati, Tony Khan tu baik hati nak orang kata pinjamkan Edge ini ataupun Adam Copeland ini untuk final match retirement match John Cena dekat Saturday Night Main Event pun okey jugalah. So adakah berita ini sahih? Masih lagi rumours. Masih lagi 50-50. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Yang pasti kau janganlah layan media sosial si Dominic ni. Kau tengok dia post one last time, siot betul-betul aku ingat nak percaya. Lepas tu aku tengok pula dia ada posting dia dengan John Cena ke Brock Lesnar. Aku cakap, wah budak ni betul-betul tak betul. Cuba korang komen, korang setuju tak dengan rumours ni kalau John Cena akan berjumpa dengan Adam Copeland ataupun Edge untuk final match, last match untuk John Cena? Komen kat bawah.